Hai semua, kali ini saya nak share satu resepi biskut raya yang dinamakan sebagai Biscoff Crunchy Sagu Cookies. Okey, mula-mula sekali kita perlu sangai tepung sagu dan juga tepung gandum. Masukkan 2 helai daun pandan. Kita sangai atas api sampai daun pandan ini layu. Lepas tu boleh matikanlah api. Seterusnya, sediakan mentega yang kita keluarkan pada suhu bilik. Kemudian tambahkan dengan gula halus. Sebatikan semua bahan ini sampai dia jadi kembang. Kemudian tambahkan 1 biji kuning telur dan sebatikan lagi. Ini adalah biscuit spread. Masukkan sebanyak 100 gram. Pilih yang smooth ya. Kemudian sebatikan lagi. Seterusnya masukkan adunan tepung, iaitu tepung sagu dan juga tepung gandum. Masukkan sedikit-sedikit, sebatikan dulu dengan spatula. Bila dah keras, kita guna tangan lah. Okey, sampai dia jadi macam ni. Okey, grease loyang pembakar dengan menggunakan sedikit butter. Okey, ini cara saya suka untuk dapat saiz yang samalah. Guna sudu. Kemudian bulatkan adunan ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Lepas tu, tekan, buat lubang sikit je. Waktu ni, dia akan retak sikit lah kita punya bentuk bulatan tu. Sediakan biscoff spread. Masukkan dalam piping bag. Ini agak-agak lah untuk kita letak pada bahagian atas yang kita dah lubangkan tadi. Perlahan-lahan, pipekan. Lepas tu kita boleh tambahkan dengan cebisan biscoff yang kita dah hancurkan. So dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu kita boleh bakar dalam oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit. Ikut oven masing-masing lah. Dah pun siap. Mudah je kan nak buat? Bolehlah disimpan dalam bekas kedap udara. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat mencuba. Bye.